Hey, what's up guys? Sorry hari ni video lambat sikit. Aku demam sebenarnya. Tak sure sebab tak cukup rehat ataupun maybe tekanan jiwa tengok air tangan anak murid minggu ni. Tapi tak apa, pembelajaran harus diteruskan. Jadi hari ni kita nak buat mini peach strudel. Sangat senang. Yang ni kalau tak reti buat juga, aku tak tahu lu nak ajar resipi apa lagi. Yang ni sangat mudah sebenarnya. Korang pergi supermarket, cari puff pastry. Okay, repeat after me. Puff pastry. Pandai. Okay, lepas tu puff pastry tu potong 4. Lepas tu buat lubang kat tengah, salutkan telur. Lepas tu bakar dalam oven suhu 180 Celsius selama 20 minit. Lepas tu ambil 250 gram cream cheese, campurkan setengah kotak kecil whipping cream, 1 sudu kecil esen vanila dengan 1/4 cawan icing sugar. Lepas tu korang whisk, letak air peti sejuk dalam setengah jam. Lepas tu bila kita buat peach strudel, buah apa yang kita kena pakai anak-anak? Buah peach, cikgu. Pandai, reti pun. Okay, lepas tu korang ambil puff pastry tu, belahkan 2 kat tengah tu, and then ambil kita punya cream. Lepas tu boleh letak kat dalam lah. Nak lagi cantik guna piping bag. Kalau tak ada tak apa, pakai je sudu ke tangan ke. Yang penting masuklah krim tu kat dalam tu. Lepas tu letakkan buah peach tadi dan bolehlah kepit. Ini cara simple lah, tak adalah cantik macam jual kat kedai tu. Ni untuk makan kat rumah je, santai-santai. Okay, boleh cuba. Ni antara silibus yang paling senang. Tolonglah habiskan silibus ni sikit lagi, nak raya dah. Lepas tu nanti kita boleh rehat dah. Selamat mencuba.